Assalamualaikum, salam sejahtera. Wah! Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now ya bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe yang dinanti-nanti. Aku rasa ini adalah kasut yang paling hype sekali untuk tahun ni. Shout out kepada ASIC Malaysia. Thank you sebab seat kasut ni dekat aku supaya bolehlah aku buat review jujur. Ramai yang nak tahu pun daripada sudut pandang aku. Inilah dia yang terlatest daripada ASIC A6 11.3. Kita terus masuk dekat spek. Berat lebih kurang 239 gram untuk saiz yang aku pakai, 8.5 UK. Dia punya stack height 46.5 mm. Dia punya drop 8 mm. Dan ini adalah kategori super trainer. Dia punya stack dia max. Maknanya dia tinggi. Benda-benda yang aku boleh highlight dari segi spek dia juga, midsole lah. Dia pakai yang terlatest juga, teknologi daripada ASIC, iaitu FF Lip. Dilapiskan dengan FF Blast Plus. So dia lebih ringan dan juga dia sangat-sangat responsif. Bahagian upper dia pakai woven, maknanya lebih comfy dan senang nak adapt. Aku cerita terus benda yang korang sangat-sangat nak tahu. Comparison dengan Super Blast 2 dan juga dengan Mega Blast. Dekat atas paper, kalau nak dibandingkan dengan Super Blast 2, memang ini menang dekat segala-galanya lah. Yang ni memang lagi ringan, yang ni memang lagi bouncy. Bonus untuk Super Blast 3, dia punya midsole ni lagi soft. Kalau Super Blast 2 tu dia macam firm sikit. Tapi mungkin segelintir yang kurang selesa dengan kasut tinggi-tinggi ni. Super Blast 3 ni dia tinggi lebih sedikit stack dia berbanding dengan Super Blast 2. Dan yang paling orang nak tahu comparison di antara Super Blast 3 dan juga Mega Blast. Dari segi berat, Super Blast 3 ni lagi ringan sikit daripada Mega Blast. Dari segi midsole, untuk akulah, dua kasut ni sebenarnya dia bawa profil yang berbeza. Contohnya macam Super Blast 3 ni, dia akan bagi profil midsole yang soft, yang bouncy, yang responsif. Maknanya kalau kau nak gunakan untuk full marathon, nak keselesaan, long run, kaki tak cepat penat, memang Super Blast 3 lah. Mega Blast ni bagi aku, dia kategori yang macam sedikit advance. Dia lagi springy dan juga dia lagi eksplosif. Kurang dia daripada Super Blast 3 adalah Mega Blast ni dia kurang padding-padding dekat dalam ni lah. Dari segi midsole dia pula, memang dia sedikit stiff sebab dia pakai FF Turbo
turbo. Tapi walaupun dia stiff, tapi dia boleh bagi that energy return punya level yang macam dah boleh similar to racing shoes dah. So pendek kata lah, kalau korang nak bezakan Super Blast 3 ni adalah untuk long run, untuk tempo run, memang ngam lah. Tapi Mega Blast ni dia lebih kepada faster punya run. Kau nak buat interval, nak buat fartlek, ini akan membantulah korang punya larian tu untuk jadi lebih laju. Dan macam yang aku cakap tadi, kalau korang nak go for more comfortable punya running, memang korang kena ambil Super Blast 3. Sebab untuk kaki-kaki yang wide besar ni, memang dia akan support lah. Sebab dia punya ni memang dia wide sedikit berbanding dengan Mega Blast, dia sedikit narrow. Yalah, sebab dia similar macam racing shoes kan. Racing shoes kan semua yang narrow-narrow je. Korang dah boleh beli Super Blast 3 di toko-toko ASIC berhampiran dengan harga RM899. Kalau korang tanya aku, berbaloi ke tak berbaloi? Kalau dah ada Super Blast tu, aku rasa maybe berbaloi untuk upgrade sebab memang obvious punya perbezaan dan improvement. Tapi kalau korang dah ada Mega Blast kan, mungkin korang boleh consider lah sama ada nak beli ke tak nak beli. Bergantung kepada korang ni runner yang macam mana. Oi, ada juga namun. Puji ada namun. Okey, ini dari sudut pandang aku lah. Kenapa ASIC masih lagi mengekalkan, okey, ni contoh Super Blast tu kan, masih mengekalkan kasut yang bagak macam ni. Betul. Bagi aku, dalam dorang punya keluaran Super Blast apa semua ni kan, berbanding dengan Nova Blast apa semua kan, ni macam ada bagak, macam sampan tu. Mungkin setengah orang selesa, mungkin juga ada orang yang tak selesa. Dia ringan, dia tak berat, tapi ya, ini sizing dia macam bagak. Jadi itu saja aku punya review jujur untuk Super Blast 3. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang lonceng untuk notification video-video daripada Channel Rais Hamid. Selepas ini, insyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Tapi memang sedap kasut ni. Tu je aku cakap. Memang sedap.